Saya rasa begitulah urusan jodoh kan. Kita tak tahu. Kadang-kadang jodoh ni bukan the only purpose pun dalam hidup kita. Banyak lagi benda kita nak achieve dan sebagainya. Jadi kalau lambat ke, kalau tak ada ke, itu yang terbaik. Jadi jangan rungsing jangan rungsing, jangan pening. Kita percaya je kat takdir kan. Mesti ada pada waktu yang paling baik kan, dengan orang yang terbaik. Saya yang rungsing sekarang ni lah, Mira. Kenapa? Ada komen kat sini, boleh baca ke? Saya baca Sweet je nampaknya dema berdua ni. Itu komen. Aku sambung lagi. Sepadan pula. Okey, sambung lagi. Kalau tertulis jodohnya, apa salahnya kan? Abang tinggi. Itu kau tambah Fifi. Okey, betul. Fatah, lelaki yang tak tinggal solat, keluarga pun baik-baik, bertuah dapat Fatah ni. Dia buat mata kenyit dan love kat situ. Dia tak tahu pula bertuah dapat Amirah Rahman ni. Mengapa ungkapkan cinta